Budaya yang akan mengubahkan orang tu berjaya atau tidak. Nombor berapa? Ranking nombor 6. Sekolah aku kisah segitu kok. Nombor 1. Saya kisah dulu. Tapi sekarang ni bukan dia betul ada. Kadang-kadang sekolah biasa, menengah biasa lagi baik. Lebih baik. Sebab ada di kalangan pelajar. Sebab dia dah sama. Saya kawan anak saya, anak bongsu apa semua, ramai yang tak nak lah yang pergi asrama, dia tak selesa. Tetapi question yang dapat result 6A sama anak saya masuk SCF, yang kawan itu masuk sekolah biasa, dia dapat 7A, anak saya 9A, straight A semualah. Jadi apakah bila budak tu masuk STF, kalau anak saya takdirkan tidak masuk STF, dia dapat tak 9A? Sebab penekanan cikgu SBP lain tau. Memang betul zaman STF. Tapi sekarang budaya dia sebenarnya soal satu teknik pengajaran dan pembelajaran. Tapi hari ni budaya mengubah banyak perkara. Dia bila masuknya orang-orang yang memang bukan, dia dipaksa. Kadang-kadang itulah dipaksa. Kadang-kadang mak ayah yang nak anak dia hantar ke sekolah yang ada ni, kan? Nak masuk dalam TikTok. Tapi dia pun tak bersedia. Lepas tu dia akan buat budaya yang berbeza dengan budaya sebelum ni. Itu yang dia rosak sekarang ni. Nampak? Kita dah nampak budaya dulu dengan sekarang. Saya STM dah lama lah. Daripada 2017 saya dah ceramah kat saya setiap tahun. 2017. Oh ya, anak saya ada. Tak tahu dah jumpa ke tak. Tapi kan dia ada kata 1, 2, 3, 4 kan. Tak tahu yang satu kan. Okay. Dia masuk 2017. Cuma saya nak cerita dia, maknanya apa kita kata, dia soal sekarang ni ialah macam mana kita nak kenal budaya yang akan mengubah segalanya. Budaya yang akan mengubahkan orang tu berjaya atau tidak. Sebab itu sekarang ni kalau kata masa